Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adik kakak yang hamba hormati sekalian, hari ini kita bukan nak jual buah, kita bukan nak jual obat, kita bukan nak jual produk MLM. Hari ini kita nak jual buku. Okey, jadi sempena affiliate ataupun jualan shopping di YouTube, jadi hamba nak memulakan untuk mempromosikan buku. Kenapa? Seperti mana dalam ayat Al-Quran, Iqra. Jadi saya mengambil salah satu yang banyak kelebihan dalam Al-Quran untuk sama-sama kita hidupkan yang ini budaya membaca. Jadi di hadapan nama ini banyak buku. Ada buku politik daripada Muhammad bin Sabu, buku Juang. Buku ini menceritakan tentang Tun Haji Muhammad Sabu ketika awal, ketika kanak-kanak sehinggalah ke beliau berada di kementerian bahkan menubuhkan parti. Buku ini hampir penuh cerita tentang Tun Haji Muhammad Sabu. So boleh dapatkan buku Juang Muhammad Sabu. Dan ada juga buku Makna Haji. Biasa orang pergi ke haji, balik tak ada apa-apa yang dia rasa kerana makna haji yang sebenar tu tak sampai kepada diri dia. Jadi buku Ali Asyarati bagi saya buku tentang haji yang memberi pengertian tentang haji yang sebenar yang patut dimiliki. Buku Makna Haji tulisan Dr. Ali Asyarati perlu dimiliki oleh anda. Dan buku Palestin dirampas, bagaimana Zionis membentuk negara apartheid dari sungai ke segara. Buku ini juga saya sarankan untuk kita miliki, dan buat masa sekarang ni saya masih lagi membacanya, so saya tak boleh nak kongsikan apa-apa lagi. Cuma kalau kita nak tambah pengetahuan tentang sejarah bagaimana negara Israel itu tertubuh, boleh dapatkan buku ini. Dan buku yang saya habis baca, baru saya beli minggu lepas dan saya baca hanya dalam satu hari saja. Buku tentang kelahiran Nabi Muhammad, dan ianya dalam bentuk komik. Sangat menarik dan gaya penulisannya pun sangat menarik, dan saya seperti sedang menonton filem Lord of the Rings. Dan sebagai contoh dalam buku ni dia memulakan bagaimana Kaabah tu nak dirobohkan, tentang Abrahah dalam perjalanan. Dan bila masuk chapter kedua, dia ceritakan tentang bagaimana Abrahah tu dapat kuasa dulu. So dalam pencerita ini dapat menarik minat. Saya dapat membacanya satu hari saja, dan saya telah pun membeli yang ketiga dan yang kedua dalam perjalanan. Jadi saya memang menyarankan anda untuk membelinya kepada anak-anak yang suka membaca komik, dan bacalah buku komik yang berbentuk sirah Nabawi ini, dan ada 6 semuanya. Saya dah beli 3. Dan yang seterusnya adalah buku yang saya minatkan. Apa ini? Bos saya, Chief Alizari, Memoir 2211. Buku ini menceritakan ketika kerajaan jatuh, diceritakan secara segar oleh YB Adli Zahari, Chief Alizari, bagaimana beliau menjadi ketua menteri, bagaimana melantik Esko, bagaimana beliau membangunkan negeri Melaka itu, dan bagaimana akhirnya selepas tidak menjadi ketua menteri, penerimaan rakyat Melaka terhadap beliau. Dan penulisan buku ini terlalu jujur, dan saya kira banyak manfaat dan juga pemikiran yang peduli yang boleh kita ambil iktibar. Buku ini pada pandangan nama patut dimiliki oleh orang politik, kerana buku ini buku tentang politik pentadbiran. Buku politik ini menceritakan bagaimana ahli politik jadi kerajaan, bukan hanya sekadar pandai bercakap ketika pembangkang, bagaimana menjadi politik tentang pentadbiran dan juga menyusun polisi, membuat polisi dan juga melaksanakan polisi. Memang saya kira buku ini, walaupun YB Adli 22 bulan menjadi ketua menteri Melaka dan kali pertama jadi adun dan jadi ketua menteri, tapi cerita-ceritanya memang memberi manfaat kepada kita. Seterusnya ada buku The 48 Law of Power. Jadi kepada ahli politik yang ingin bergerak dalam senyap, ingin berjaya, saya kira ini di antara buku politik yang patut anda miliki. Buku The 48 The 48 Law of Power. Jika kuasa adalah matlamat utama, buku ini wajib dimiliki anda. Jika ahli politik yang makan kuasa, baca buku ini sedikit untuk jadi pedoman kita. Di sebalik tabir sejarah politik Malaysia 1947 hingga 1957, bagaimana Azmi Arifin, Dr. Azmi Arifin menulis tentang sejarah negara kita yang sebenarnya tak betul. Bagaimana pandangan beliau tentang komunis dan juga tentera British di negara kita. Dan bahkan kalau saya baca buku ini, pemikirannya seakan sama dengan pemikiran Tun Haji Muhammad Sabu tentang pandangan tentang komunis di negara kita. Kenapa kita menganggap, sebagai contoh dalam buku Tun Haji Muhammad Sabu tadi tentang Mak Indra, ada yang kata itu komunis, ada yang kata petualang, tetapi Datuk Seri Muhammad Sabu menganggap Mak Indra adalah pejuang kemerdekaan, wira negara. Saya kira pemikiran mereka seakan sama yang boleh anda baca. Dan yang seterusnya adalah buku 30 doa daripada Al-Quran dan Hadis saat hampir berputus asa. Saya kira umat Islam antara kekuatan kita adalah berdoa. Pernahkah anda berdoa dan anda rasa doa anda ini tidak diterima oleh Allah SWT? Sebenarnya ada caranya dan ada sebabnya kenapa doa itu tidak diterima lagi. Ada caranya untuk kita bersangka baik dengan Allah SWT, dan buku ini ada tentang doa-doa Nabi terhadap Allah SWT. Dan buku
ini menceritakan bagaimana doa-doa Nabi yang dimakbulkan ketika saat mereka betul-betul dalam keadaan terdesak, doa mereka diterima. So buku ini boleh menceritakan ataupun boleh menjadi panduan kepada kita. Sebagai contoh, doa memohon kekuatan, dan doa ini daripada hadis riwayat Muslim 2717, hadis sahih, dan anda boleh jadikan amalan hadis, yakni doa boleh dijadikan amalan. Contohnya ada buku tentang sejarah umat Islam yang saya baca tak habis lagi, tetapi buku ini menceritakan sejarah penuh yang ditulis oleh Profesor Buya Hamka. Kalau kita tengok hari ini kita kenal Parti Islam Malaysia, mereka tak pernah jadi kerajaan persekutuan, hanya pernah berpakat dengan Perikatan Nasional, langsung mereka tak buat apa-apa. Bagaimana kerajaan Islam yang ada satu ketika dan bagaimana kerajaan Islam yang pernah menjadi kerajaan dunia jatuh. Jadi kita perlu membaca kembali sejarah Islam supaya kita kenal. Tak kenal maka tak cinta, dan kalau kita tak membaca sejarah, bermakna kita akan mengulangi sejarah, apatah lagi mengulangi kesilapan dalam sejarah. Jadi buku ini boleh jadi panduan kepada kita. Saya syorkan kepada anda untuk membeli tulisan Profesor Buya Hamka yang ditulis hampir 22 tahun tentang sejarah zaman Arab Jahiliyah sehinggalah kerajaan di Malaysia pun ada. Buku sejarah umat Islam yang syorkan anda untuk memilikinya. Yang terakhir yang hari ini saya nak berkongsi kepada anda semua, buku biografi Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup seorang Nabi. Bila kita buka je buku ini, ada satu amaran kepada kita, dan amaran ini penting kepada mereka yang menjual nama Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya telah pun diberi amaran, kalau itu bukan perbuatan Nabi, mereka nerakalah tempatnya. Jadi buku ini berdasarkan sumber-sumber yang sahih, yang saya kira buku inilah yang paling saya suka membacanya, dan saya syorkan kepada anda membaca buku biografi Nabi Muhammad SAW, kerana buku ini ditulis dengan cermat, berhati-hati, menggunakan panduan yang sahih. InsyaAllah dengan membacanya kita dapat mengenali Nabi yang kita cinta, baginda Rasulullah SAW, kerana tak kenal maka tak cinta. Maka saya syorkan, saya mempromosikan buku ini kepada anda. Jikalau anda berminat buku yang mana ada depan saya ni, boleh tekan link dekat kiri saya ni. Saya ingin mengajak anda sama-sama kita menghidupkan budaya membaca. Jadi kepada anda yang tak mahu membeli pun, bantu saya untuk sebarkan video ini. Dan kepada anda semua yang sedang menonton, yang menyokong saya, terima kasih. Assalamualaikum.